تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada malam ni dapat sekali lagi kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul, berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Hadis 40. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung pada muka surat 71, hadis yang ke-38 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Situ ada hu dia. Mimma aftaradtu alaihi. Merasa tak ada hu. Tak ada hu dah. Buat. Wala yazalu, dia tulis situ wa yazalu, salah juga tu dah. Wa ma do wala do. Bukan wa yazalu dah. Wala yazalu adalah dah. Wala yazalu abdi, wala yazalu abdi, ada ya situ tu. Dia tulis wala yazalu abdin, ada ya lepas dah tu dah. Yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, bukan uhibbuhu, uhibbahu. Banyak salah malam ni kita ni. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'a'tiyannahu wa la in ista'adhani wala inis, bukan wala in asta'adhani, salah sudah. Wala in ista'adhani la u'idhannahu, rawahu al-Bukhari. Banyak salah sikit kita tu lah. Hak jak harami betul, hak Jawi ni salah. Salah cetak berapa kali. Artinya telah dirawikan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka katanya, kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sungguhnya firman Allah Ta'ala, barang siapa berbuat aniaya bagiku seorang wali Allah, nescaya aku beritahukanlah, yakni benarkanlah bagi memeranginya. Tiadalah berhampir diri kepada hamba-Ku daripada suatu yang sangat-sangat aku kasihi, daripada apa-apa yang aku fardukan di atasnya. Sentiasa hamba-Ku berhampir diri kepada aku dengan pekerjaan-pekerjaan yang sunat-sunat, hingga aku kasihi dianya. Apabila aku kasih kepadanya, adalah aku sebagai pendengarnya buat ia mendengar apa-apa, dan sebagai penglihatan buat ia melihat apa-apa, dan sebagai tangannya buat ia menampar apa-apa, dan sebagai kakinya buat ia berjalan ke mana-mana. Demi diriku, sekiranya ia meminta apa-apa kepada aku, nescaya aku berilah permintaannya. Dan sekiranya ia menuntut berselindung daripada apa-apa kepadaku, nescaya aku selindungilah ia daripadanya. Hadis ini dirawikan oleh Bukhari. Tak faham ke apa satu ni? Ya lah dah. Kalau faham ngaji buat berapa deh. Jadi insyaAllah pada malam ni kita masuk cara hadis yang ke-38 pula. Ada sikit lagi tak? Ada 3 hadis lagi tak? 4 hadis lagi tak? 3 lagi tak? Jadi hadis yang ke-38, sebagaimana makna yang hamba baca, yang ramai hamba rasa tak faham lah makna dia tu. Makna dia tak payah mana. Sebenarnya dia guna bahasa Jamil dulu. Bahasa Jamil gitu. Jadi kita Jamil learning tak berapa nak faham mana deh. Jadi tajuk hadis yang ke-38 ni ialah mahabbatullahu li awliyaihi. Kasih sayang Allah Ta'ala terhadap wali-walinya. Jadi hadis ni kita tengok ni merupakan salah satu daripada hadis qudsi jugalah. Sebab hadis yang diriwayat ni dia kata Allah Ta'ala berfirman. Jadi kita tengok sikit dia punya keterangannya, kemudian kita tengok makna, kemudian kita tengok keterangannya dah. Kejut dia kata artinya telah dirawikan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka katanya bahawasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya firman Allah Ta'ala. Jadi kata hadis ni hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana hadis panggil Abu Hurairah perawi kita ni, kita telah bincang dah pada hadis-hadis yang telah lepas, yang mana dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sabda apa? Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Apa yang Allah Ta'ala berfirman? Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berbuat aniaya bagiku seorang wali, nescaya aku beritahukanlah, benarkanlah baginya, bagi memeranginya. Ni hak payah tadinya. Allah Ta'ala kata man ada li waliyan,
Sesiapa yang berperang, yang memusuhi salah seorang daripada wali aku, faqad azantuhu, maksud sininya dia kata beritahukanlah, yakni benar aku izinkan untuk memeranginya, memerangi orang yang memusuhi wali Allah Ta'ala tu. Tengok keterangan dia dah. Dia kata, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala qala man 'ada waliyan, adalah wali yang dikehendaki di sini iaitu orang-orang yang beriman. Dia khilaf ulama tentang makna wali di sini. Siapa yang Allah Ta'ala maksudkan daripada kata man 'ada li waliyan? Sesiapa yang memusuhi, buat satu benda sehingga menyebabkan timbul rasa tak senang hati kepada wali-wali Allah Ta'ala ni. Jadi wali-wali yang dimaksudkan dalam hadis ni apa? Siapa wali ni? Setengah sebahagian ulama dia kata wali-wali ni sebagaimana hak kita ketahui lah, yakni orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kita duk panggil wali, tuk wali, tuk wali, tu ya Allah tu. Nah, sebab tambah ingat guru hamba dia sebut sama, dia kata salah satu daripada sebab Allah Ta'ala ni, nah, susu wali dia daripada ketahuan orang ramai, salah satunya supaya kita ni bersangka baik. Sebab takut-takut kita tak sangka baik, jadi kadang-kadang menyebabkan kita tu, perkataan kita, perbuatan kita, mulut kita tu menyebabkan kita menimbulkan kemarahan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita namakan wali tu. Sebab tu hatta kelih orang gila sekali pun, jangan terus nak kata dia gila. Pambo dia cerita dah sebelum ni lah. Ada orang panggil orang yang terlalu asyik dengan Allah Ta'ala. Asyik ni siapa tahap dia fana, dia panggil fana ni, dia macam hilang akal. Hilang akal sebab dia terlalu kasih kepada Allah Ta'ala. Siapa satu peringkat dia jadi macam tak khabar. Jadi tak khabar. Nah, bila dia jadi tak khabar, nah, kita hak zahir nampak dia ni orang gila lah. Tapi kita tak tahu kata dia tu gila tu sebab apa. Kita tahu dia orang soleh, tapi kita nampak dia tu setelah dia jadi gila, dia jadi tak khabar. Jadi bila dia tak khabar ni, dia buat satu benda yang tak serupa dengan orang ramai. Kadang-kadang baju pun tak pakai. Gapa dia lagi? Kecek pun jadi tak khabar lagu tu dah. Pakai baju kulit balik kau, pakai seluar dulu, baru pakai seluar dalam kot luar. Muka bagi orang tak khabar kan. Nah, jadi kita sebagai orang yang orang panggil orang yang mengaji, orang yang husnuzon dengan manusia, kita jangan kata gapo. Nah, dan kita juga jangan ikut dia. Lama kita tahu kata dia ni wali, dengan dia pakai seluar dalil lik luar tu, kita pakai seluar dalil juga atas dasar tu wali ni pakai seluar dalil lik luar contohnya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab zahir dia telah melanggar syariat. Tapi di dia tu tak dosa. Sebab apa? Sebab dia tak khabar. Kita hak khabar gitu, apa orang tak khabarnya. Jangan jadi seperti dengan sebahagian daripada orang Indonesia ni. Dia kata syekh ni wali, jadi syekh ni buat pelik-pelik pun dia turut juga. Mungkin betul syekh tu wali, tapi dia wali tu mungkin dalam keadaan dia tak khabar masa tu. Jadi masa dia tak khabar tu, dia orang panggil melanggar norma-norma manusia, hak norma ni. Nah, maka hak tu kita tak perlu ikut. Kita ikutnya hak dia berbetulan dengan syariah, tapi tidaklah jadi ruang untuk kita kata dia. Nak faham dah? Ni orang panggil orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia siapa tahap fano dia panggil. Kita nak cerita kat orang fano ni lagu mana payah. Hamba nak cerita pun hamba tak aji fano lagi. Fano dengan dunia ada. Dia fano ni, dia panggil ko'o. Halu mula posomik ni kata ko'o. Faham? Ko'o. Budak jerit ko'o. Khabar ada budak jerit ko'o. Cakap ada tepuk pok. Dah pok nak lepas aku nelo ko'o budak. Jadi tak khabar pun.
Ada manusia dia ko'or dengan dunia. Bila dia boleh dunia, dia jadi tak khabar. Kadang-kadang semayang bang pun tinggal. Sebab apa? Sebab dia ko'or dengan dunia. Ada orang yang ko'or dengan Allah Ta'ala. Bila dia ko'or dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, maka hak ni dia jadi tak khabar juga. Ni dia panggil fano. Fano ni dia duduk dalam situasi dia tak khabar. Apa? Sebab terlalu asyik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang biasa, ada orang yang sampai tahap fana dan sebagainya tu. Jadi maksud daripada kata man ada waliyan, iaitu kita menghinakan, kita buat satu benda sama ada dengan perkataan atau perbuatan yang menyebabkan wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu jadi hina. Kita buat penulisan ko, kita hina orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu hamba tak setuju dah sebahagian daripada orang panggil agamawan kita lah. Dia di Malaysia ni dia ada dua bentuk fahaman. Satu boleh katakan kaum tua, satu lagi kaum muda. Kaum muda ni kadang-kadang dia mencerca kaum tua. Kaum tua pun sepatutnya juga ada yang mencerca kaum muda. Pehdigilah masa hamba kaum muda, kaum tua ni. Jadi kadang-kadang agamawan ni bila dia ada PhD, dia ada doktor, dia seolah-olah jadi lesen, dia ada lesen untuk nak menghentam ulama-ulama bagi dia melakukan benda-benda bid'ah. Pada sisi dia, benda ni tok guru ni buat seolah kata benda bid'ah di sisi dia. Maka dia gunakan pena dia, penulisan dia itu untuk menghentam orang ataupun tok guru yang buat benda yang tak serupa dengan dia. Sedangkan benda tadi benda khilafiyah. Contoh hamba ambil satu masalah tawassul. Tawassul, kenal dia tawassul dia. Tawassul ni maknanya orang berdoa di kubur-kubur orang-orang soleh. Dia tidaklah minta dengan orang soleh tadi, dia minta dengan Allah. Tapi dia panggil istilahnya tawassul. Tawassul ni maknanya perantaraan dengan sebab orang yang ada dalam tuan punya kubur tadi, orang yang soleh, orang yang warak, maka dia ambil kesempatan untuk berdoa, kira ambil kesempatan atas kewarakan tuan punya kubur tadi tu. Dia minta gapo-gapo dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita namakan sebagai tawassul. Jadi masalah tawassul ni ada pandangan ulama yang tak setuju, ada pandangan ulama yang setuju. Okey, tak ada masalah lah. Tu kita kata masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ni, jangan siapa kita menghukum orang yang buat tu sebagai orang yang syirik. Ni dia guna istilah lain ni, dia panggil penyembah kubur. Bila dia ambil sebagai contohnya Habib daripada Yaman, dia pergi kubur, dia pergi buat lawatan kubur, dia berdoa. Kemudian dia ambil dia punya keratan video tadi, dia letak dalam Facebook. Dia bukan orang biasa. Saya ada PhD, saya agamawan, golongan profesional dalam bidang agama ni. Kemudian dia hentai, dia kata pokok ni penyembah kubur. Dia tak setuju ikut dia lah. Tapi jangan siapa nak kata penyembah kubur. Penyembah kubur ni syirik. Dia sembah Tuhan, bukan sembah kubur. Dia pergi doa jagi kuburnya. Apa siapa kita nak kata penyembah kuburnya? Jadi kalulah kata orang yang buat apa ni panggil ritual tadi tu, apa ni panggil perayaan tadi tu, upacara tadi tu, pergi ziarah kubur ramai-ramai berdoa. Kalau kata salah seorang daripada orang ramai-ramai tu ada wali Allah Ta'ala, apa jadi orang yang tuduh kepada wali Allah Ta'ala tu sebagai penyembah kubur? Tu nampak? Jadi kita tengok dengan hadis Nabi kata man ada li waliyan, sesiapa yang bermusuh dengan wali aku Allah, ni wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata wali aku, faqad azantuhu bil harbi, sesungguhnya aku izinkan untuk orang ni diperangi. Allah Ta'ala sendiri perangi dia. Sebab tu kena ingat, kalau benda hak khilafiyah, janganlah kita hentak lawan kita tadi seolah-olahnya mereka ni sudah kafir dah. Tak setuju dengan maulud,
tak apa. Tak setuju dengan tahlil, tak apa. Cukuplah tak ayah buat. Tapi janganlah siapa menghukum orang buat tahlil itu sebagai benda bid'ah. Bid'ah ni dosa besar. Bila kita menghukumkan orang yang buat tahlil sebagai bid'ah dan orang buat tahlil itu salah seorang daripada wali Allah Ta'ala, maka kita telah buat satu benda yang menyebabkan wali Allah Ta'ala itu marah kita. Maka Allah Ta'ala kata faqad azantuhu bil harbi. Aku izinkan mereka ni untuk diperangi. Oh, kalau Tuhan diri perang, tak ada. Tak gunalah PhD kita, doktor kita, profesor kitanya. Nah, sebab apa? Sebab mulut kita tu celupa sangat duk hukum orang yang menyalahi apa yang kita rasa ni sebagai orang yang sesat. Tak setuju tak apa. Tak setuju tahlil, tak usah buat tahlil. Pergi makan saja. So hamba kali ada juga orang tak setuju dengan tahlil. Tak tahulah dia tak setuju sebab apanya. Dia tak pergi tahlil tapi dia makan ada. Dia kata tahlil habis dia makan dak dia kata. Tak setuju dengan selawat. Selawat berdiri kan. Ada orang tak setuju dengan selawat. Dia masuk selawat dia pergi duk main luar. Dia pergi isap okok luar. Hak tu tak bid'ah. Nah, selawat bid'ah. Tanya makan congok ada juga dia. Dia kata hak selawat tu je bid'ah. Makan dak dia kata. Orang kata tak ada boleh kira hak jenis aku tu. Boleh? Oh, janganlah duk hukum. Nah. Buat surahnya. Oh, bid'ah dia kata. Nah, ahli neraka ni apa? Buat surah. Allah, tak nak sabar masuk neraka ke buat surah. Nah, banyak lagi. Oh, dah ruang untuk orang lain ni orang buat surah masuk neraka. Ambo ayat ni bukan ayat saja, ambo dengar ada di telinga ambo sendiri orang dak ayat lagu tu. Nah. Ni kata kena beringat. Dalam masalah benda khilafiyah, hormatlah pandangan yang menyalahi pandangan kita. Tak setuju tak apa. Tak saya buat tahlil tak apa. Tapi janganlah siapa menghukum orang buat tahlil sebagai orang yang sesat. Sebab di Kelantan saja ramai mana orang buat tahlil. Pas jadi ramai-ramai cakap tak ada seorang habuk tu wali. Ramai-ramai. Tiba-tiba kita hukum orang buat tahlil sebagai orang yang bid'ah, kita takut termasuk daripada golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi ni, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Orang yang memusuh wali-wali aku ni, maka aku izinkan mereka ni untuk diperangi. Maka bila Allah Ta'ala perangi dia, maka kehidupan dia tidak berkah. Nah, itu masalah khilafiyah. Hormatlah pandangan orang lain walaupun kita tak setuju. Kita pun bukannya setuju belakang deh. Siapa mewajibkan tahlil, hamba tak setuju. Siapa mewajibkan tahlil tu buatlah. Siapa mewajib, siapa nak pinjam pitih orang nak buat tahlil. Tak ada pitih tak usah buat. Tak ada pitih tak usah buat. Gitu je lah. Tidak kata benda tu benda wajib. Kalau ada pitih ingat, buat. Dah nak buat si mati masuk hidup tak ada ngatik, biar orang ngatik dia boleh kira. Ni dah lah mati masuk hidup tak ada ngatik. Lepas orang nak ngatik dia lepas mati tak boleh juga. Oh, tak kena sakai lagu tu. Sini dia membaca sikit dia punya takrif ataupun pengertian wali ni. Dia kata wal waliyyu wal 'arifu bima yajibu lillah wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Dia kata wali-wali ni ialah orang yang al-'arif. Arif ni orang tahu, orang reti dengan perkara yang wajib bagi Allah, harus serta mustahil. Makna mudah-mudah sekalinya syarat nak jadi wali ni kena betul akidah kita. Kalau orang Syiah akidah dia tak betul, orang Khawarij akidah dia tak betul, dia tak kira sebagai orang yang wali Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia mau tak tahu bima yajibu lillah wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Tak tahu perkara yang wajib atas Allah, gapo dia wajib bagi Allah, bukan wajib atas Allah, wajib bagi Allah, harus bagi Allah, mustahil bagi Allah Ta'ala. Satu dia kata. Yang keduanya al-muwazibu ala ta'at. Al-muwazib ni maksud dia orang yang istiqamah buat taat semua. Tidak kata hari ni buat taat, esok tak.
Hari ni berasa rajin ngatik 1000, esok malah 10, lusa malah lagi pakai tak mengatik. Bukan setakat tak mengatik, mayat pun dah. Dia tak panggil al-muwazibu ala ta'at. Muwazib ni mana dia istiqamah di dalam ketaatan sama. Taat di sini zahir dan juga batin. Zahir semaya, hati pun jaga. Tidak kata semaya hati duduk deki kat orang, dia panggil tak ada taat juga lagu tu. Kemudian al-mujtanibu lil ma'asi, yang menjauhi daripada perkara-perkara maksiat. Bunyi benda maksiat tu berasa beci dah. Berasa beci dah. Beci ke benda maksiat, bukan beci kepada pelaku maksiat. Dah. Al-mu'ridu 'anit tawaghuli fil lazatil mubahah. Al-mu'ridu tu maksud dia orang yang berpaling daripada membanyakkan kelazatan yang harus. Maknanya orang yang tidak suka kepada kelazatan dunia yang harus. Benda lazat ni ada dua. Satu benda haram. Benda haram tu tak termasuklah. Satu lagi dia panggil benda harus. Makan sedap seumur ko. Orang panggil bernikmat dengan nikmat-nikmat dunia. Apa kita ni salah satu sebab tak jadi tok wali ni, sebabnya kita nak makan sedap seumur. Kita nak makan sedap seumur. Bila nak makan sedap seumur, dia panggil at-tawaghulu fil lazatil mubahah. Bukan haram makan sedap, tak haram. Siapa kata makan daging wahyu haram? Apa dia kata? Tak ada. Kecuali daging wahyu hok curi hok orang tu haram. Kalau tak curi hak orang, kita makan tak haram. Walaupun harga tu mahal, tak ada masalah. Bila kita kemampuan. Cuma orang yang wali Allah Ta'ala ni, dia tidak suka bersedak-sedak dengan kelazatan yang harus. Boleh makan, jaga-jaga atas dasar kata tu nikmat daripada Allah Ta'ala. Melarat tiap-tiap hari, tiap lagi wahyu kan. 100 berapa? 4-500 100 gram. Contoh dia. Dia kata wasu'i, seperti bersedak-sedak pada makanan dan minuman dan pakaian. Pakai tak siap gemurah-murah. Seluar dalam pun 500 riyal contohnya. Ada tak ada seorang habuk tengok luar dalam dia tu, tapi 500 riyal seluar dalam saja. Orang kaya kan. Cicing 60,000 contohnya. Gabriel lagi je 300,000 400,000. Dia panggil orang yang takluk hati dia dengan dunia. Dia takluk hati dengan dunia, dengan sendiri akhirat dia jadi kurang. Sebab tu Imam Ghazali kata kan, dalam kitab Minhajul Abidin ni, dia tak ada istilah dunia banyak, akhirat pun banyak, tak ada. Tak ada sebenarnya. Dia kata dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata umpama ke bini dua, dia kata. Dia sayang ke hak pertama, hak kedua marah. Dia sayang hak kedua, hak pertama marah. Seperti juga dunia. Dia kita sayang ke akhirat, dunia marah. Dia kita sayang ke dunia, akhirat marah. Mana boleh dua-duanya? Pas tak payah kerja. Tak. Kerja untuk nak dapat ibadat untuk akhirat. Faham boleh dah? Kerja untuk kita dapat kekuatan untuk buat akhirat, seperti mana kita nak mari hari ni. Kalau tak ada pitih ni, pakai daun kayu kita. Tepuru dah tu ya free piah nak beli mana. Daun kayu tutup depan belakang ni kan. Tepuru warna we kawin tak suka dunia. Dak kerja untuk nak beli pakaian, untuk nak menutup aurat, itu tak termasuk daripada akhirat. Tak termasuk daripada dunia. Itu akhirat lagi. Kalau banyak untuk kepentingan akhirat, itu tidak ada masalah. Itu orang tak panggil berat ke dunia tu. Jadi dia kata wali-wali Allah Ta'ala tadi, pertamanya orang yang betul dari sudut akidah dia. Yang keduanya apa? Orang yang menjauhi perkara maksiat, sentiasa beristiqamah melakukan taatan dan juga berpaling daripada kelazatan dunia.
Sama ada pada makanan, pada pakaian ataupun pada minuman. Orang yang taksir kepada nikmat dunia. Teng Imam Nawawi makan sekali sehari lah. Minum sekali. Makan sekali. Kita boleh puasa 2 kali makan dia. Sahur sekali, buka sekali. Imam Nawawi sekali yang makan. Minum sekali. Itu baru orang taksir ke dunia sungguh. Kita tak tahu berapa jenis air dalam perut hari ni. Hamba tu ingat ada berapa jenis air dalam perut hari ni. Air teh lagi, air Milo lagi. Air susu lagi, air buah lagi. Tiba-tiba mengaku kata hamba tak suka ke dunia belah. Air saja tu dunia dah dia. Air modah tak suka ke dunia. Mengaku sudah lah. Hamba nak ke dunia. Bak air saja pun hamba tak lepas dah bak dunia ni. Tak kira makan lagi. Bak tu kalau kita hitung ke dunia kan, hati kita takluk dengan dunia ni kuat. Hamba lah wallah ala orang lainnya. Kuat. Bak berkata kalau cek bak minum saja tak lepas dah dunia tadi. Tak kira makan lagi. Bangun tidur tu, kita nasib lauk dulu. Nasib lauk tak sedap tak pergi cari situ. Siap supah pula mahal saja. Dah lah tak sedap. Bak makan. Tak kira lagi bak pakaian. Bak kereta. Bak rumah. Bak gapo lagi? Bak piti. Ini kuat kau duk menebar kita dengan dunia. Tu kuat. Lepas tu, bapa kahwin ngatik dah 100,000 tak jadi tak wali juga. Nak wali warna demo hati duk dunia tu kuat. Gitu bukan demo hamba lah hamba. Dah. Dia kata wali-wali Allah Ta'ala ni mana dia? Dia kata fala yakunul waliyu illa aliman, dan tidak ada wali ni melainkan dia ni orang yang tahu. Tahu ni maknanya apa dia? Maknanya orang yang lepas hukum-hukum fardu ain dan sebagainya. Tak semestinya dia ulama. Kamu ingat guru ramai ayat ramai mana wali yang bukan ulama, dan ramai mana ulama yang tidak wali. Tidak kata wali ni mesti ulama dah. Kadang-kadang dia lepas hukum-hukum fardu ain, dia mengaji tasawuf, dia tidak alim pun. Setengah guru ramai maaf dia tak sebut siapa. Kata dia wali. Wallahu a'lam, memang kita tengok dia sungguh lah. Tapi kamu tengok dia baca kitab pun maknanya tidaklah kategori orang alim sangat. Tapi bak amalan ambo respect. Ambo puji sebab apa? Memang dia amal sungguh. Kata dia wali tu makna kata tak semestinya wali ni alim ulama dah. Kita ni boleh jadi wali ni. Cuma pun tak adilah bak air tak lepas lagi. Nak air test tak sama dah. Air test pahit marah lalu kau bini. Allah pahit air test. Jadi tapi kalau orang jahil tak akan jadi wali. Jahil ni maknanya bab fardu ain tak erti lagi. Hok kata wali tengok dia ambil air maya tu lagu mana. Sebab tu Abu Yazid Al-Bastami kan. Pernah pada zaman dia ni orang geng kata ada tu wali mari kapur ni. Yo, baru pakak gini ziarah kata pesuhur kata dia ni orang ni orang zuhud. Abu Yazid ni wali juga. Geng kata ada seorang lelaki ni orang zuhud mari kapur dia ni pakak pergi ziarah habis kata wali. Enggak dia pun nak pergi jumpa juga. Dia gigi sekerak jalan, dia tengok orang kata wali tadi ludah haliu kut sebelah kiblat. Tu dalam masjid, dia ludah kut kiblat. Abu Yazid klik semula. Dia kata apa? Tidak tu wali, dia kata. Tidak tu wali apa? Kihnya tak jaga adab syariah. Bak ludah haliu punya. Ki ludah ke arah Kaabah, ke arah kiblat, ke arah Kaabah, ke arah kiblat. Dikira orang ni tidak ada adab. Bila tidak ada adab bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jadi nak jumpa kau nak klik mula. Bukan tu wali. Pas kalau jahil ambil Ismail tak betul nak jadi wali aku mana. Maya pun gerak biu-biah jadi tu wali. Mana? Tehoh baca tak betul lagi tiba-tiba iktiraf jadi wali. Tak wali.
Jadi syarat wali ni mesti orang yang tahu walaupun dia tak termasuk daripada alim ulama. Maknanya asas-asas fardu ain ke apa tu dia orang yang lepas belakang. Nah. Dan satu lagi kata ulama, syarat wali ni mahfuzan. Mahfuz ni maksud terpelihara, bukan maksum. Maksum tu Nabi. Mahfuz ni maknanya bila dia buat dosa, wali pun tak terlepas daripada dosa. Hak terlepas daripada dosa ni Nabi je. Jadi wali ni dia panggil mahfuz. Mahfuz ni maknanya bila dia buat satu-satu dosa, sebelum tempoh najah ni dia akan bertaubat dengan Allah Ta'ala. Dia tahu, dia sedar kata dia ni buat dosa. Gak walinya kadang-kadang dia mari juga perasaan. Jadi dia khabar kata perasaan takabur dia kata ya Allah takabur, maka dia minta apa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebahagian daripada ulama kata syarat wali ni mesti mahfuz. Mahfuz ni maknanya bila buat dosa dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun Nabi waktu dia panggil maksum. Maksum ni tak buat dosa sama sekali, bukan setakat dosa, makruh khilaful aula pun tak buat juga. Situ. Cumanya dalam kitab yang kita baca di kata sini adalah wali yang dikendaki di sini iaitu orang-orang yang beriman. Nah, jadi sebahagian ulama kata maksud wali di sini bukan wali yang kita syarah tadi. Sebahagian lain kata siapa-siapa yang menyakiti hati ataupun orang yang beriman, maka Allah Ta'ala telah izinkan baginya untuk diperangi. Sebab tu sama-sama muslimnya jangan duk kata takut betul pandangan ulama yang kedua ni, yakni siapa-siapa yang buat sakiti hati sesama muslim. Nah, orang yang ada sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis ni sebahagian ulama kata wali di sini ialah orang yang beriman. Nah, dia kata hak ni yang dipakai oleh pengarang kitab kita ni. Dia kata adalah wali yang dikendaki di sini iaitu orang yang beriman. Maka firman Allah Ta'ala lah yang mewalikan orang-orang yang beriman itu. Nah, Allahu waliyul ladzina amanu tu. Nah, Allahu waliyul ladzina amanu tu. Sebab itu dia kata siapa-siapa yang menyakiti dan berbuat aniaya di atas orang-orang yang beriman, nescaya telah dibenarkan Allah buat memeranginya. Jangan bermusuh sesama muslim. Nah, perang sesama muslim. Bapa? Perang. Oh, hak ni sokong Argentina, hak ni sokong Sepanyol. Allah kau orang molek. Nah, siap sopoh main nah. Pada habak bola je pun nah. Pada sore abut tak ada Argentina, sore abut tak ada Sepanyol. Nah. Sedang Allah Ta'ala ketika mereka berperang itu berpihak kepada orang yang benar, iaitu siapa-siapa yang melawan musuhnya. Maknanya kalau kita ni buat orang Islam lain sakit hati dengan sebab perkataan kita, dengan sebab perbuatan kita, maka Allah Ta'ala ni bersama orang yang kita sakiti tu. Nah, orang sakiti tu maknanya Allah Ta'ala memusuhi kita pula. Wal'iyadha billah. Tolong ingat kita mengaji hadis ni tolong ingat sesama muslim. Hak tadi hak wali kemungkinan juga masuk dalam hadis ni. Kemungkinan maksud wali di sini ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian katanya Allah Ta'ala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in illa akhirih. Untuk insya-Allah kita sambung semula pada minggu hadapan. Bila situ dah sambung semula lah insya-Allah syarah katanya Allah Ta'ala berarti setakat tu dah. Jadi insya-Allah kita sambung semula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.